ובעיקר מה שכואב לי שזה המציאות שלנו והבנה. tapi kau ini שניות, kau ini מזל. Mereka adalah bangsa yang melakukan kerosakan di mana-mana sahaja mereka berada. Pasti akan wujudnya pertumpahan darah. Dan mereka adalah bangsa yang diusir zaman berzaman. Dimanapun mereka berada, mereka akan diusir. Sampailah ke hari ini, bila mereka Yahudi ini berkumpul, maka mereka akan melakukan kerosakan lagi dan menumpahkan darah. Mereka tidak akan kira sama ada anak kecil ataupun sesiapa dia. Jika mereka nak buat, mereka akan buat sebagaimana yang berlaku di Palestin hari ini. Dan sememangnya itu adalah laknat Allah kepada bangsa mereka di dalam Al-Quran. Hari ini kita akan share mengenai bangsa Yahudi ini yang diusir zaman berzaman, daripada zaman Nabi Musa sehinggalah kepada zaman Hitler, bunuh dan juga mengusir mereka. Jadi tengok video ini sampai habis agar tidak keliru nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini kita berduka cita dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, terutamanya kepada saudara se-Islam kita yang berada di sana. Hari ini kita akan bahas mengenai satu bangsa yang daripada dahulu lagi dah memang ada sehinggalah ke hari ini. Dan bangsa mereka inilah antara bangsa yang paling ramai Nabi dan juga Rasul diutuskan kepada mereka. Kita sedia maklum bahawa Nabi banyak dan juga dalam riwayat ada yang mengatakan bahawa Nabi sebanyak 124,000. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika sahabat Abu Zar bertanya kepada baginda Nabi, maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, yang bermaksud jumlah para Nabi 124,000 orang, 315 di antara mereka adalah Rasul. Dan mereka banyak. Dan sebagian besar Nabi dan juga Rasul banyak yang diutuskan kepada Bani Israel. Dan yang dimaksudkan sebagai Bani Israel ialah wujud kepada kaum ataupun keturunan Nabi Yaqub AS, yang mana mereka ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim AS tetapi daripada sebelah Nabi Ishaq. Adapun Nabi Muhammad SAW daripada belah Nabi Ismail. Keturunan daripada Nabi Ishaq ni, mereka inilah yang digelar sebagai Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub AS. Perkataan Israel bermaksud daripada gelaran yang diberikan kepada Nabi Yaqub, iaitu Israel bermaksud hamba Allah yang taat atau tentera Allah. Kerana perkataan Isra bermaksud hamba ataupun tentera, dan Il membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa Israel bermaksud yang suka berjalan pada waktu malam. Gelaran Israel ini dikurniakan kepada Nabi Yaqub AS kerana baginda diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan Israel berasal daripada bahasa Ibrani, Bani Israel. Ini juga termasuklah anak-anak Nabi Yaqub AS sebanyak 12 orang yang turut dikenali dengan gelaran As-Sabat, iaitu Rubin, Syamun, Lawi, Yahuza, Zabulun, Yasakar dan Jad, Asher, Naftala, Yusuf dan Bunyamin. Dan anak-anak Nabi Yaqub ada antaranya yang diangkat menjadi Nabi seperti Nabi Yusuf AS. Dan di dalam Al-Quran diceritakan juga kisah Nabi Yusuf AS bersama dengan saudara kandungnya, yang mana mereka nak membunuh Nabi Yusuf AS dengan memerangkap Nabi Yusuf ke dalam perigi ataupun sumur, mengambil bajunya, diletakkan darah. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Yaqub bahawa Nabi Yusuf dah pun meninggal disebabkan dimakan serigala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu ia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Boleh baca kisahnya dalam surah Yusuf. Dan diriwayatkan juga yang melakukan perkara itu ialah Syamun, Yahuza dan beberapa orang lagi. Mereka ini walaupun ayah mereka Nabi dan juga adik mereka Nabi, tetap mereka pedajal juga, tetap mereka menipu, tetap mereka melakukan kejahatan. Kerana itulah perangai mereka. Dan dari keturunan Yahuza ini, maka lahirnya bangsa Yahudi dan juga disebutkan sebagai Bani Israel. Mereka adalah bangsa yang ingkar, dan bila mereka beriman kepada Allah, keesokan harinya pula mereka akan kufur. Sehinggalah banyak nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Berbeza dengan bangsa yang lain, cukup hanya dengan satu nabi sahaja, maka bangsa lain akan ikut. Bani Israel ini daripada zaman berzaman memang akan ditindas disebabkan kedegilan, kekufuran dan kerosakan yang mereka lakukan bila berada pada satu-satu negara. Sebagaimana zaman Fir'aun lagi, Bani Israel ditindas, dizalimi dan diperbudakkan. Mereka jugalah antara tukang batu ataupun disebut sebagai mason dalam bahasa English. Dan Fir'aun membunuh, menindas dan menzalimi mereka. Sehinggalah anak-anak lelaki kecil pada zaman Fir'aun
dan ia terjadi kepada Bani Israel sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang membina piramid, yuzabbihun abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, yang bermaksud sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas sepuak di antaranya Bani Israel dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari golongan yang membuat kerosakan. Firaun takut dengan munculnya Nabi, maka Firaun membunuh setiap anak lelaki yang baru lahir. Tetapi perancangan Allah itu indah. Anak lelaki itu membesar di rumahnya. Itulah Nabi Musa AS. Betapa degil dan keras kepalanya Bani Israel ini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutuskan dua nabi kepada mereka, yaitu Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun AS, agar mereka beriman kepada Allah dan menyelamatkan mereka daripada kezaliman Firaun. Diringkaskan cerita, Nabi Musa pun berjalan membawa Bani Israel keluar daripada Mesir dan Firaun dikalahkan dengan tenggelamnya di laut yang dalam. Dan dalam perjalanan hijrah mereka menuju ke Palestin, Bani Israel meminta air kepada Nabi Musa dan Nabi Musa pun dengan mukjizatnya memukul batu sehinggalah terpancar air sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya, lalu terpancutlah daripada batu itu 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga kepada mereka, jangan berbuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memberi nikmat kepada mereka. Dan ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina menerima wahyu Allah selama 40 hari, dan Bani Israel ini dijaga oleh Nabi Harun AS, dikala ketiadaan Nabi Musa, Bani Israel kembali kufur dan juga mensyirikkan Allah, dan mereka menyembah anak lembu. Ia juga disebabkan hasutan seorang munafik yang bernama Samiri. Dan lembu yang dijadikan berhala itu diperbuat daripada emas, hasil daripada kaum wanita mereka. Apa yang mereka lakukan itu ditegur oleh Nabi Harun AS. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cubaan dengan anak lembu itu, dan sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Maka mereka menjawab, kami akan tetap menyembah anak patung lembu ini sehingga Musa kembali kepada kami. Dan Bani Israel ini tetaplah menyembah berhala lembu itu. Ketika Nabi Musa AS kembali daripada Bukit Tur, Nabi Musa melihat sebahagian mereka, sekitar 70,000 orang, Bani Israel benar-benar melakukan kesyirikan, menyembah kepada patung anak sapi emas. Mereka meratap dan menari di sekeliling patung itu sehinggalah kemarahan Nabi Musa AS pun memuncak. Perkataan Nabi Musa AS Allah rakamkan dalam Al-Quran, bi'sama khalaftumuni min ba'di a'ajiltu amra rabbikum. Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Rabbu? Bahkan pada ketika itu Nabi Musa menarik janggut Nabi Harun dek kerana marahnya. Ia berkata, ya Harun, ma mana'aka idh ra'aituhum dhallu alla tattabi'an fa'asaita amri. Nabi Musa berkata, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah tersesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Maka jawab Nabi Harun, hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahawa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Akhirnya Nabi Musa membakar berhala tersebut dan dibuang ke dalam laut, dan berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang nabi dan ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhamba oleh Firaun dan orang-orangnya, dan ia memberikan kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Dan Nabi Musa menyuruh Bani Israel masuk ke Palestin, tapi ada yang ingkar kerana takutkan golongan Jabarian, sehinggalah mereka yang ingkar itu disesatkan di Sinai selama 40 tahun. Kerana Nabi Musa pun tidak dapat dah nak atur sebahagian daripada Bani Israel yang keras kepala ini. Maka Nabi Musa berkata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katanya, wahai Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun.
Oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu. Dan ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka memasukinya, kepada Bani Israel selama 40 tahun. Mereka akan merayau-rayau dengan bingungnya di sepanjang masa tersebut di padang pasir Sinai. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Tidak cukup setakat itu sahaja, banyaknya Nabi diutuskan kepada mereka selepas Nabi Musa, sehinggalah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana terbinanya kekuatan dan juga kerajaan sendiri di Palestin dipimpin oleh seorang Nabi dikhususkan kepada Bani Israel. Nabi juga raja yang berdakwah kepada mereka, kepada kaum mereka untuk menyembah Allah dan taat kepada perintah Allah. Kemudian kerajaan Judah 586 tahun sebelum Masihi dikalahkan oleh Empire Babylon, dan pada ketika itulah mereka diusir lagi daripada Palestin. Banyak kuil dan juga tempat ibadah mereka dirosakkan. Tidak lagi cukup setakat itu, diutuskan lagi kepada mereka Nabi Zakaria untuk mereka kembali menyembah Allah, yang mana pada ketika itu mereka dizalimi oleh Raja Herodus daripada Rom. Dan ditambah lagi Nabi kepada Bani Israel, iaitu anak Nabi Zakaria yang bernama Nabi Yahya. Dan diutuskan lagi Nabi Isa AS kepada Bani Israel. Tetapi kebanyakan daripada mereka masih lagi degil dan masih lagi mensyirikkan Allah, sehinggalah Bani Israel ini dilaknat disebabkan kedegilan dan juga mereka melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Nabi Daud dan juga Isa putra Maryam, yang demikian itu kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Daripada Nabi Daud sehinggalah kepada Nabi Isa, mereka dilaknat. Ayat ini kita boleh saksikan sekarang ni bagaimana perangai biadab mereka. Mereka tidak takut dan tidak rasa serba salah, bunuh dan juga bom anak-anak kecil, hospital dan tempat ibadah di Palestin hanya atas alasan Hamas bersembunyi di sana. Tidak masuk akal mereka membom satu kawasan yang merangkumi semua masyarakat dan juga orang awam. Tidak lain tujuan mereka adalah untuk menghapuskan. Kita berbalik kepada Nabi Isa AS, dan Nabi Isa AS yang diutuskan kepada Bani Israel itulah munculnya agama Kristian hari ini. Adapun Yahudi tidak mengikuti Nabi Isa kerana kebanyakan pengikut Nabi Isa AS adalah orang miskin dan juga orang yang lemah. Jadinya orang-orang Yahudi ini tidak mahu kerana mereka merasa bongkak dan merasa lebih tinggi, dan mereka pula memfitnah Nabi Isa dengan pelbagai fitnah kepada kerajaan Rom pada ketika itu. Sehinggalah salah seorang daripada murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot khianat hanya kerana mendapat harta. Ia pun memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa. Sehinggalah ia ditangkap, dirobek baju dan disalib bak kata mereka. Tetapi hakikat yang sebenarnya, meskipun beribu tahun dah berlalu, Allah rakamkan dan jelaskan di dalam Al-Quran kisah sebenar itu. Allah gantikan Nabi Isa AS kepada orang lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud. Dan kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Tidak ada seorang pun daripada ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hari ini malah orang Kristian menganggap Isa adalah Tuhan, sedangkan dulunya ia adalah seorang Nabi yang mempunyai sedikit pengikut. Tetapi setelah Nabi Isa diangkat, ramai pula yang memujanya dan menjadikannya Tuhan. Sedangkan pada ketika itu Yahudi juga memainkan peranan untuk melakukan perkara tersebut. Setelah itu munculnya pula Nabi terakhir, penutup segala Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan orang Yahudi dan Nasrani ini tahu akan kedatangan Nabi Muhammad SAW, dan mereka lebih mengenali Nabi Muhammad lebih daripada mereka mengenali anak mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengenalinya Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan pengurnian Allah, maka mereka dengan sebab yang tersebut tidak beriman. Dan ini adalah ayat Nabi Isa AS kepada umatnya yang Allah rakamkan beribu tahun yang lalu kita dengar hari ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Isa ibni Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku,
yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Ayat itu pun Bani Israel tetap keras kepala, sombong dan bongkak. Banyak dah Nabi yang diutuskan kepada mereka. Bangsa mereka pun diusir merata. Sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Nabi kerana Nabi adalah bangsa Arab dan mereka melanggar segala janji yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah mereka dikepung 15 hari dan diusir daripada Madinah. Seterusnya Al-Aqsa dibebaskan oleh Sayyidina Umar dan Yahudi dibenarkan untuk duduk di sana. Kemudian ditawan pula oleh musuh Islam dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan perang salib. Kemudian ditawan lagi, kemudian dibebaskan lagi oleh Khilafah Utsmaniyah. Itulah Palestin. Dan dari zaman berzaman, kaum ini terus diusir daripada satu tempat ke tempat yang lain. Bila mereka berkumpul, maka mereka akan membuat kerosakan, membuat masalah. Sehinggalah pengusiran juga pembunuhan besar-besaran pada zaman Hitler yang juga disebutkan sebagai. Dan perkara ini kita dah boleh saksikan sendiri disebabkan adanya gambar juga video-video, and it's real. Holocaust ni dalam bahasa Ibrani ialah haswa yang bermaksud bencana ataupun penghancuran. Dan Hitler ni sebelum dia menjadi Perdana Menteri lagi, dia dah bangkitkan anti-Yahudi disebabkan Yahudi dah menguasai segalanya daripada ekonomi sehinggalah penduduk pribumi Jerman mengutip sisa makanan daripada Yahudi. Kerana Hitler lantang bersuara, maka ia dipenjara dan di dalam penjara Hitler menulis buku yang terkenal iaitu Mein Kampf. Hitler menegaskan bahawa penderitaan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Jerman pada ketika itu adalah berpunca daripada kejahatan Yahudi. Sejak pada tahun 1542 lagi, pemimpin agung Protestan Jerman Martin telah menulis tentang pembohongan dan keberbahayaan Yahudi dalam bukunya Melawan Yahudi dan Pembohongan Mereka. Pada kurun yang ke-14, Spanyol dan juga Portugal memaksa masyarakat Yahudi hidup secara terpisah daripada bukan Yahudi. Dan pada tahun 1516 di Itali, pihak gereja Katolik memerintah agar dibina tembok mengelilingi penempatan Yahudi yang dinamakan dengan ghetto. Yahudi tidak dibenarkan keluar pada waktu malam sehinggalah menjelang fajar. Pembinaan ghetto itu kemudian telah berkembang ke seluruh Eropah. Maka Yahudi Eropah dikepung di sebalik tembok ghetto. Dan hari ini mereka melakukan perkara yang sama kepada Palestin. Mereka membina tembok yang besar. Kita berbalik kepada Hitler ketika ia menjadi Perdana Menteri pada tahun 1933 sehinggalah 1945 dia meninggal dunia, maka kebencian dan juga tujuan tetap sama, iaitu membasmi bangsa Yahudi daripada Jerman. Hitler melakukan hukuman Nuremberg itu mengenal pasti penduduk yang memiliki 4 keturunan Jerman dengan darah atau keluarga Jerman. Seseorang akan dianggap sebagai Yahudi jika berasal dari setidaknya 4 garis keturunan yang menganut agama Yahudi. Dan Hitler memperbudakkan, menzalimi sehingga membunuh lebih daripada 6 juta orang Yahudi pada ketika itu. Mereka dikurung, dipaksa bekerja dan sebagainya. Sehingga orang-orang Yahudi ini terusir lagi dari Eropah. Pada ketika itu dunia kesiankan kepada Yahudi sehinggalah mereka Yahudi ini merancang dengan pelbagai rancangan untuk balik kembali ke Palestin. Dan pada 2 November 1917 mulai mendorong migrasi kaum Yahudi ke Palestin, yang mana sesuai dengan keputusan Konferensi yang pertama di Basel pada tahun 1897. Mereka mula masuk perlahan-lahan ke Palestin selepas Perang Dunia Pertama 1914 sehingga 1918, yang sememangnya negara-negara Islam, negara Arab ini di bawah satu pemerintahan berpecah dan masing-masing cuba mencari kemerdekaan sendiri. Mereka diserang oleh Inggris dan juga Perancis. Itulah yang dinamakan pecah dari perintah. Dan negara-negara Islam ini melantiklah pemimpin sendiri dan mereka memerintah negara sendiri. Selepas beberapa penindasan, maka puak-puak Yahudi ini pun menubuhkanlah pertumbuhan Zion. Perkataan yang diambil daripada bahasa Ibrani Zion yang bermaksud bukit di Jerusalem, ataupun maksud lain iaitu bukit suci di Jerusalem, iaitu Baitul Maqdis. Dan ianya dicetuskan oleh Natang sejak 1776 lagi. Mereka mengadakan kongres di Basel pada 1897 dan meminta Sultan Abdul Hamid kedua untuk memberikan mereka tanah di Palestin dan mereka akan memberikan emas yang banyak. Tetapi Sultan Abdul Hamid II menolak dengan mengatakan tanah Palestin adalah milik Islam dan mereka berjuang mempertahankannya. Sultan Abdul Hamid didesak lagi sehinggalah pada tahun 1909 dan Sultan Abdul Hamid mengeluarkan pernyataan yang keras kepada Yahudi dengan katanya, seandainya kalian membayar dengan seluruh isi bumi ini, aku tidak akan menerima tawaran itu. 30 tahun lebih aku mengabdi kepada kaum muslimin dan kepada Islam itu sendiri. Aku tidak akan mencoreng lembaran sejarah Islam yang telah dirintis oleh nenek moyangku, para sultan dan para khalifah Utsmaniyah. Sekali lagi, aku tidak akan menerima tawaran kalian, tegasnya Sultan pada ketika itu. Yahudi Zion ni pun membuat lagi kongres, menghimpunkan bijak pandai mereka
dan mereka sepakat mereka akan menggulingkan Sultan Abdul Hamid, dan secara ringkasnya jatuhnya Khilafah Islamiyah pada tahun 1924 secara resmi. Setelah kejatuhan Khilafah Islamiyah, maka lebih mudah bagi mereka kerana tidak ada sesiapa lagi yang menghalang perbuatan mereka. Mereka rancang beratus tahun dah, dan pada tahun 1917 lagi English dah mengeluarkan deklarasi Balfour, iaitu tanah Palestin adalah untuk Yahudi. Dan agenda mereka adalah untuk menyuruh seluruh bangsa Yahudi balik ke Palestin dengan dua alasan, iaitu tanah yang dijanjikan dan mereka manusia pilihan Tuhan yang akan dipimpin oleh Mesiah di Palestin. Mereka nak ada negara sendiri, jadi yang mereka merancang lama dah, dan sewaktu tercetusnya perang dunia, itu adalah peluang mereka untuk masuk ke sana. Maka bermula daripada tahun 1920 sehingga 1940, mereka cuba memenuhi Palestin dengan memasukkan beribu-ribu orang dengan trip yang banyak. Yahudi daripada pelbagai benua mereka masukkan ke dalam Palestin, dan mereka meminta kasihan dengan membentangkan banner, Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami, jangan anda hancurkan harapan kami. Ayat kesian mereka. Mereka diterima di bumi Palestin, dan sememangnya daripada dulu lagi Palestin ini dihuni oleh tiga agama, iaitu Yahudi, Kristian dan juga Islam yang memimpin negara tersebut. Mereka aman, hidup harmoni dan bebas mengamalkan agama mereka selama beratus-ratus tahun. Tidak cukup setakat itu, Yahudi ini juga mereka menubuhkan pertubuhan Freemason yang bermaksud tukang batu yang bebas. Sebab Mason ni adalah tukang batu, Free adalah bebas. Dikatakan Mason ataupun tukang batu ini adalah bangsa Yahudi di zaman Firaun. Mereka diperbudakkan dan dijadikan kuli untuk membina piramid dahulu. Dikatakan seperti itulah. Sekarang ni mereka dah merdeka, jadilah Freemason, tukang batu yang merdeka. Mereka merancang dan merancang sehinggalah mereka menguasai kuasa, ekonomi, senjata dan sebagainya, dan mereka ada backup yang besar, iaitu Amerika, France dan negara-negara yang menjadi sekutu mereka. Dan ketika mana orang Yahudi ini makin banyak di Palestin, maka mereka menubuhkan ketenteraan dan mereka bersedia untuk mewujudkan satu negara, itu negara Yahudi. Senjata dibekalkan kepada mereka, kelengkapan dan sebagainya, kerana mereka telah menguasai ekonomi dan juga menguasai pengaruh terhadap negara-negara besar seperti Amerika dan sebagainya. Dan pada tahun 1940 mereka mula mengambil tanah orang Palestin dan mengusir penduduk yang berada di sana. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No. Mereka menggunakan ketenteraan dan senjata sehinggalah adanya penentangan daripada rakyat Palestin sendiri, dan bermulalah perang antara Yahudi dan juga Islam di Palestin. Dan Yahudi ini tidak dapat dikalahkan kerana ada bantuan ketenteraan dan kelengkapan yang canggih, sehinggalah Palestin meminta tolong kepada negara-negara Arab yang lain. Pada ketika itu, oleh kerana kecintaan kepada Baitul Maqdis, negara-negara Arab yang berada di sekitar Palestin pun membantu dan juga bersatu menentang Israel, dan terjadinya perang pada tahun 1946 sehingga 1947. Jordan, Mesir, Syria, Arab Saudi dan negara-negara Arab yang lain ikut berperang, tetapi kalah disebabkan lemahnya dalam ketenteraan dan senjata. Itulah yang disebutkan sebagai peristiwa Nakba, yang membawa maksud bencana ataupun malapetaka bagi Palestin. Dan pada tahun 1948, negara Palestin dan negara Arab yang lain diisytiharkan kalah. Makanya pengusiran seramai 750,000 orang daripada tempat tinggal mereka, dihancurkan lebih 500 perkampungan penduduk di Palestin, pembunuhan yang tidak terkira, sehinggalah 78% negara Palestin diambil dan diisytihar sebagai tanah dan negara Israel pada tahun 1948. Pada ketika itulah wujudnya negara haram Israel di tengah-tengah dikelilingi negara Arab, dan pembunuhan demi pembunuhan silih berganti. Tahun demi tahun berlalu, tanah Palestin yang besar kini hanyalah Gaza yang adanya Hamas, dan sebahagiannya tebing barat yang tidak ada Hamas di sana. Hanya Gaza sahaja yang tidak dikuasai oleh Israel, sehinggalah mereka membina tembok yang besar kerana mereka takut akan serangan daripada mujahidin di sana. Tetapi Gaza yang dulunya meriah dengan penduduk di sana seramai 2.3 juta lebih, kini mereka perlahan-lahan meninggalkan Gaza. Setelah sebulan lebih berlakunya peperangan, dibom, rumah dihancurkan, tempat ibadah, sehinggalah kepada hospital. Israel tidak meninggalkan apapun. Mereka ingin menghapuskan Gaza daripada muka bumi, dan tidak ada bantuan daripada negara lain. Makanya ia adalah Nakbah 2.0 2023. Nenek yang berusia 90 tahun lebih ini dulunya pertama kali diusir daripada kampungnya pada Nakbah 1.0, maka ia berhijrah ke Gaza. Kini ia pula diusir daripada negaranya sendiri. Tidak tahu ke mana hala tuju mereka. Mereka adalah umat Islam yang duduk di tanah para nabi, tempat Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka rakyat Palestin yang berbangsa Arab, satu agama, satu bahasa, satu budaya.
tetapi disaksikan oleh negara-negara Arab yang lain yang diberi hanyalah bantuan makanan dan perubatan, itu pun belum tentu sampai. Sedangkan bukan itu yang mereka mahukan. Mereka nak kebebasan, pembelaan dan dihentikan penjajahan. Tetapi semuanya bisu dan juga buta, malah konsert lagi lebih diutamakan. Dan apa yang berlaku ini semua telah diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW. Hari ini rakyat Palestin tidak lagi berharap dengan pertolongan manusia kerana manusia adalah lemah. Etikat juga pegangan mereka semakin kuat, yang mana mereka hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Palestin tidak akan tamat sampai di sini sahaja. Israel ingat mereka akan menang, tidak. Tetapi apa yang berlaku ini adalah menjadi saksi juga kebangkitan Islam. Mereka Yahudi ini akan dihabisi oleh pejuang Islam sehinggalah mereka bersembunyi di sebalik pohon. Pohon pun tidak akan membantu mereka, sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka, sehingga setiap orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pohon, dan mereka berkata-kata, wahai Muslim, ada orang Yahudi di belakangku, datanglah dan bunuhlah dia, kecuali satu pohon, iaitu pohon Garqad, kerana ia adalah pohon Yahudi. Segala wasiat dan juga pesanan Nabi adalah benar dan ia akan berlaku. Sahabat semua, laknat dan kutukan Allah terhadap orang-orang Bani Israel ini umumnya disebabkan pelanggaran juga keingkaran mereka. Selain melakukan penyimpangan, mereka juga kerap menimbulkan kerosakan di muka bumi. Dalam banyak-banyak bangsa, mereka inilah yang paling sukar dipercayai kerana segala ucapan mereka adalah penipuan, sama dengan ahli politik sekarang. Sehinggalah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kutukan dan laknat yang pernah berlaku kepada bangsa mereka. Yang pertama, bangsa mereka pernah dikutuk menjadi kera yang hina, dan ianya pernah berlaku di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jumhur ulama berpendapat bahawa mereka benar-benar berubah menjadi kera. Dalam riwayat lain disebutkan mereka diubah menjadi kera yang tidak beranak, tidak makan, tidak minum dan tidak dapat hidup lebih daripada 3 hari. Yang kedua, hati mereka dijadikan keras membatu. Hukuman itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang bermaksud, tetapi kerana mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebahagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kerasnya hati mereka sehingga mereka tidak ada hati perut untuk membunuh ribuan anak-anak kecil setiap hari di Palestin, sebagaimana yang kita sendiri boleh saksikan. Kitab mereka pun mereka ubah, apatah lagi kalau sekadar janji sahaja. Yang ketiga, bangsa ini pernah juga dikutuk menjadi babi, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang-orang yang menyembah tagut. Mereka lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat daripada jalan yang lurus. Yang keempat, bangsa ini akan dikutuk, dilaknat, diusir dan akan melakukan kerosakan juga pertumpahan darah di mana mereka berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang akan dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka, dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerosakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan. Ayat ini adalah kalam Allah, bukan perkataan mana-mana manusia, sehinggalah kita boleh saksikan sendiri dengan mata kepala kita kebenarannya. Bagaimana perosaknya bangsa ini, mereka lah yang menyalakan peperangan dan membuat kerosakan. Hari ini saya dan juga anda jadi saksi kerosakan yang dibuat oleh bangsa ini. Pembunuhan tidak mengira wanita maupun bayi mereka lakukan. Sahabat semua, ingatlah mereka adalah kaum bangsa yang dilaknat oleh Tuhan yang menciptakan dunia ini. Mereka akan diazab, dibinasakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin mereka bergembira hari ini atas apa yang mereka lakukan, tetapi akhirnya siksaanlah yang akan menjadi selimut bagi mereka setiap hari. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.